Day 6 buat duit daripada luar negara. Okay, kita dah spend dekat Facebook adalah sebanyak 410.75 dan sales kita buat pada hari ni adalah sebanyak 883.89 dalam US dollar tau guys. Dan kalau kita tengok dekat table sheets ni, kita punya sales 883.89, kita spend dekat Facebook 410, ROAS 2.15, product cost 129.60. Untuk kita pada hari ni adalah sebanyak 257.02. So kalau kita totalkan selama 5 hari kita buat, kita punya keuntungan bersih dalam ringgit Malaysia adalah sebanyak RM1,786 guys. Alhamdulillah. So bayangkan korang, dalam 5 hari je kita dah boleh dapat minimum gaji dekat Malaysia RM1,700. So apa yang dia ni akan buat, daripada 400 ni dia akan naikkan kepada 800 pada esok hari. Memang kerja gila kita buat ni. Tapi kita tengok macam mana esok. Hopefully sales konsisten dan untung makin tinggi. Okay, so see you guys in the next video.